Hai, Assalamualaikum. Hari di sini terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video dekat channel ni. Untuk video kali ni, aku akan compare ataupun bandingkan antara ketiga-tiga susu pisang yang famous, iaitu Bingray Banana Milk daripada Korea, Meiji dari Thailand dan juga produk terbaru keluaran Nilofa, iaitu susu pisang Nilofa yang tengah viral sekarang ni. Jadi untuk episod lepas aku sudah pun mencuba susu pisang daripada Nilofa. Jadi episod kali ni aku akan compare ataupun bandingkan ketiga-tiga susu tersebut, mana yang lebih sedap. Di tekak saya lah. Sebab semua susu pisang ni sesuatu yang orang cakap wajib dicuba. Kalau korang pergi Thailand mesti wajib try benda ni. Kalau pergi ke Korea mesti try Bingray susu pisang ni. So adakah kita sebagai Malaysian wajib cuba susu pisang Nilofa juga? Kalau siapa yang tengok video lepas, aku bagi rate tinggi juga kan, sebab bagi aku sedap susu pisang Nilofa ni. Jadi kali ni saya akan membantu anda untuk membuat keputusan kalau anda terfikir mana yang lebih sedap sebenarnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Oi, lupa nak beritahu, ketiga-tiga susu pisang ini saya beli, okey, tepat semua berlainan. Beli dekat Itaewon apa entah nama dia, dekat Pantai Timur Pangkalan Cepa hypermarket, RM6. Yang ni beli dengan member kawan aku yang jual susu Meiji. Kawan aku ada member, member lah yang jual susu Meiji ni. Harga dia RM3. Berapa? RM3 entah, tengok sini lah, tak ingat. Ni pula harga dia RM4.90. Aku beli dengan kawan aku yang juga merupakan ejen susu pisang Nilofa di Kota Baru. Yang ni I support member. Kalau korang nak beli, korang klik link dekat pin komen. Roger dengan dia sendiri. Isi padu untuk setiap ni, ini 200ml ke? Alah. Susu pisang Bingray daripada Korea ni, kandungannya ialah 200ml dengan kalori sebanyak 160 untuk satu hidangan. Meiji ni pula kandungan dia pun sama kan? Tulisan siap mana aku faham. 100, aku rasa betul lah tu kot. Alamak, semua tulisan Thailand lah. Saya rasa ni 200ml juga. Dia tulis 200 kat sini. 140 kecil mungkin kalori dia. Tulisan Thailand, Ais tak faham. Susu pisang daripada Nilofa pula sama 200ml. Semua sama dah 200ml, cuma saiz je beza. 200ml dengan kalori sebanyak 138 setiap satu hidangan. Semua ni insya-Allah dijamin halal. Setiap satu ada logo halal masing-masing. Daripada Malaysia, logo halal daripada Thailand, tak nampak kan? Yelah, pakai phone kan. Dan logo halal daripada Korea Selatan bawah ni. Aku sedang membandingkan susu-susu pisang daripada 3 negara berbeza. Wow, international sangat. Dan kalau ikutkan, aku nampak antara ketiga-tiga ni, setakat ni lah kan, masa tuang apa semua tu, aku rasa yang Meiji ni paling cair lah antara ketiga-tiga ni. And warna dia lebih kuning berbanding yang Lofa punya. Lofa punya motu putih sikit je, macam motu, bukan putih lah, dia macam warna krim-krim atau macam warna susu. Ini lebih kepada kuning sikit, tapi taklah kuning sangat sebenarnya. Apa yang aku bagi tahu ni based on apa yang aku nampak. Sebab kadang-kadang kat dalam kamera ni lain sikit. Ni warna dia tidaklah putih, dia tidaklah kuning. Dia macam apa cakap lah, dia ke arah warna orange sikit. Dia taklah orange sangat, sikit je warna orange tu. So nampaklah beza warna antara ketiga-tiga ni. Aku tak sure dalam kamera tu boleh nampak dengan jelas ataupun tidak. Tengok elok-elok korang nampak kan beza warna dia. Dimulakan dengan bismillah dan dengan yang paling kanan, iaitu wakil daripada Korea Selatan, iaitu susu pisang Bingray. Aku tahu kenapa aku jadi penyakit macam tu hari ni. Wakil daripada Korea Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni bagi ikut rasa aku lah kan. Dia punya rasa susu
lebih dominan daripada rasa pisang. Tapi ada rasa pisang tu. But bagi aku agak manis, agak rasa manis. Dia rasa manis susu. Lebih rasa manis tu kepada lebih rasa manis rasa susu. Manis juga nampak. Kalau ikutkan, aku rasa kepekatan tu pun lebih pekat yang Neelofa punya. Bismillahirrahmanirrahim. Meiji, wakil daripada Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Warna dia kekuning-kuningan. Sekejap, kena minum kosong dulu. Kena minum masak dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis yang ni kurang berbanding yang ni. Dia rasa macam kek pisang. Well, I rasa macam tu. Dan dia lebih cair sikit berbanding yang ni. Cair sikit ke? Tapi kalau nampak masa tu orang tu nampak dia lebih cair lah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, mungkin pilihan yang kurang manis berbanding banana uyu daripada Korea. But well, not bad. Sedap juga. Cuma rasa susu yang ni lebih key berbanding rasa susu yang ni. Ini pun well balance juga lah. Rasa pisang dengan rasa susu dia tu balance juga. Bismillahirrahmanirrahim. By the way guys, antara ketiga-tiga ni aku rasa Neelofa punya pack ni paling, orang cakap paling convenient lah, sebab boleh tutup apa semua, senang kan. Ini dah buka tak nak simpan dah. Buka dia lubang macam ni nanti. Ini pun dah buka, tak nak tutup dah. Ini lebih convenient kalau nak simpan ke apa, nak minum sikit-sikit macam tu. Next, wakil daripada Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Neelofa punya susu ni, tahap kemanisan dia lebih kurang dengan yang ni. Antara tiga-tiga ni, kalau korang nak kurang manis, memang Meiji lah pilihan dia. Setakat ni apa, memang tiga-tiga dah aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, sebagaimana yang aku telah ulas pada video lepas, rasa dia creamy and dia blend well dengan pisang ni. Tapi yang ni pun sedap. Macam nak compare kalau semua rate sama ni. Sekejap, jadi antara tiga-tiga ni aku suka yang mana? Aku pun tak tahu sebab aku rasa semua sedap. Isi padu dia sama, rasa dia pun semua sedap. Cuma kalau kurang manis yang ni, nak yang lebih manis dan lebih creamy berdua ni. Tapi kan guys, ini adalah pendapat peribadi dan secara peribadi aku lagi suka Neelofa punya. Semua sedap-sedap di tekak aku, di tekak korang bagaimana pula? Pernah tak try susu ni? Pernah ke try yang ni? Pernah ke try yang ni? Kalau pernah try semua ketiga-tiga ataupun salah satu daripadanya, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang di bawah, sebab aku nak tahu. I baca tahu komen-komen you all. Yang puji I, yang kritik I, yang kecam I baca tahu. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Assalamualaikum, bye-bye. Semoga korang dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan selera kalian. Terima kasih.